Wajar ni cuma kita akan membentangkan situasi satu, iaitu seorang pelajar menulis komen kasar terhadap gurunya di Facebook. Situasi ini menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa di media sosial boleh memberi kesan besar terhadap hubungan dan imej seseorang. Walaupun media sosial bersifat santai, pengguna tetap perlu menjaga kesantunan dalam berkomunikasi. Oleh itu, isu ini penting untuk dibincangkan supaya kita lebih bertanggungjawab dalam penggunaan bahasa di ruang digital. Beralih kepada jenis isu yang berkaitan. Jadi, jenis isu bagi situasi ini ialah isu bahasa dan sosial. Isu bahasa kerana pelajar menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Isu sosial pula kerana tindakan tersebut berlaku di media sosial dan boleh dilihat oleh orang ramai. Dalam masyarakat, penggunaan bahasa yang tidak sopan boleh menjejaskan hubungan antara individu. Tambahan pula, apabila ia berlaku di media sosial, kesannya menjadi lebih luas kerana melibatkan orang ramai. Antara punca berlakunya isu ini ialah pelajar tidak mengawal emosi ketika menulis komen. Mereka mungkin marah atau tidak berpuas hati terhadap guru, lalu mereka meluahkannya secara terbuka di media sosial. Selain itu, sikap tidak berfikir sebelum bertindak juga merupakan salah satu faktor resolusi. Pelajar tidak mempertimbangkan kesan yang panjang terhadap diri sendiri dan orang lain. Seterusnya, pengaruh budaya media sosial yang bebas dan kurang beretika menyebabkan pelajar merasakan tindakan tersebut adalah perkara biasa. Kesan daripada isu ini ialah pelajar boleh dikenakan tindakan disiplin kerana menghina guru. Selain itu, imej pelajar juga akan terjejas kerana dilihat sebagai tidak beradab. Guru pula mungkin berasa terhina dan terganggu secara emosi. Dalam masa yang sama, masyarakat juga boleh memandang negatif terhadap institusi pendidikan itu. Oleh itu, kesan isu ini bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada pihak lain dan persekitaran. Bagi mengatasi isu ini, pelajar perlu berfikir sebelum menulis atau membuat naik sesuatu di media sosial. Mereka juga perlu mengawal emosi dan menggunakan bahasa yang sopan walaupun dalam keadaan marah. Selain itu, pendidikan tentang etika penggunaan media sosial perlu diberikan kepada pelajar. Jika terdapat masalah, pelajar digalakkan untuk berbincang secara persemuka dengan guru. Sebagai perbandingan, komen tidak santun menggunakan kata-kata kasar, manakala komen santun menggunakan bahasa yang lebih berhemah dan profesional. Kesimpulannya, penggunaan bahasa yang baik di media sosial sangat penting kerana ia mencerminkan diri kita dan memberi kesan kepada orang lain. Jadi, terima kasih yang disambung dengan hari ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama.